Okey, mungkin ramai korang yang tertanya kan, kenapa ada kereta yang steering dia sebelah kanan kan macam dekat Malaysia, dan kenapa ada kereta yang steering dia sebelah kiri. Dan sekarang korang tak tengok video ni dengan kamera trick kan, saya tak terbalik kan kamera ni. Memang saya sekarang memandu dengan kereta yang steering berada di sebelah kiri, tapi persoalannya adalah bukan steering kereta tu sebelah kanan ke kiri. Persoalan utama dia sama ada kita drive di sebelah kiri jalan ataupun di sebelah kanan jalan. Macam dekat Malaysia, kereta-kereta dekat Malaysia steering dia berada di sebelah kanan, sebab tu kita memandu di sebelah kiri jalan. So video ni sangat-sangat sesuai untuk education kan. Mungkin sesuai untuk korang yang tertanya kenapa ada dua kereta sistem kat dalam dunia ni, kenapa diorang tak standardize kan saja, kenapa nak kena susah-susah kan. So persoalannya, adakah Nabi Muhammad menunggang kuda di sebelah kiri jalan ataupun sebelah kanan jalan, dan adakah Nabi Isa ataupun orang-orang yang hidup pada zaman tersebut menunggang kuda di sebelah kiri jalan ataupun di sebelah kanan jalan? Hanya satu sahaja jawapan yang betul, sama ada Malaysia betul ataupun Malaysia salah, sama ada Malaysia dan UK betul ataupun Europe dan the rest of the world betul, ataupun sebenarnya kita Malaysia dan UK yang salah. So nak tahu macam biasa, subscribe dulu dan tonton video ni sampai habis. Saya akan ceritakan detail. Subscribe and let's go. Okey, so sekarang saya tengah memandu dekat Amsterdam. Daripada Netherlands kita akan memasuki Autobahn Germany sekejap lagi. Dan persoalan paling utama kan, kenapa ada dua jenis kereta dekat dalam dunia ni, sama ada steering sebelah kanan macam dekat Malaysia ataupun steering sebelah kiri yang macam saya tengah drive sekarang ni kan. Dan mana satu yang betul dan kenapa diorang tak standardizekan saja kan. So saya akan jawab semua soalan ni satu persatu daripada sejarah asal usul beribu-ribu tahun lepas. So boleh dikatakan kereta-kereta yang macam Malaysia steering sebelah kanan adalah 25% sahaja dekat dalam dunia ni. Itu kita ikut UK, United Kingdom, sebab kita adalah negara Commonwealth. Kita banyak ikut daripada segi plug, driving position, jalan raya, everything semua kita memang banyak ikut UK. That's why kalau korang banyak tengok video-video saya, kalau video travel saya macam banyak sikit pro UK lah kan, United Kingdom, England kan. Antara yang kereta macam dekat Malaysia ni, selain Malaysia, UK adalah Jepun, Australia, Indonesia, Thailand dan beberapa negara saja lagi, iaitu 25%. Sebab tu kalau kereta-kereta recon dekat Malaysia yang masuk kebanyakannya daripada Jepun, sebab Jepun kereta yang steering sebelah kanan sama macam Malaysia, ataupun UK. Paling teruk kita pun ambil kereta recon daripada Australia. Sebab ini saja kereta-kereta yang macam condition elok, cantik, spek dia bagus kan. Ada lagi beberapa negara, tapi the rest of the world macam USA, Canada, China, the whole Europe, semua kereta dia sebelah kiri steering macam yang saya tengah drive sekarang, iaitu lebih kurang 75%. Bermaksud majoriti kereta dekat dalam dunia ni, majoriti pemandu dekat dalam dunia ni memandu di sebelah kanan jalan ataupun steering dalam kereta tu di sebelah kiri. Kenapa kalau steering sebelah kanan macam kereta dekat Malaysia kena memandu lorong kiri, dan kenapa kalau steering sebelah kiri macam saya sekarang kena memandu sebelah kanan? Nanti saya akan masuk sejarah daripada zaman dulu-dulu. Ada bukti arkeologi kan, sejak zaman 2000 tahun lepas kan, iaitu contoh kalau dekat Malaysia steering kereta sebelah kanan, kita kena memandu di sebelah lorong kiri supaya kita dapat memotong dengan selamat dan visibility pemandangan kita lebih jelas. Kalau contohnya sekarang, korang memandu kereta kat Malaysia steering sebelah kanan, lepas tu korang pun drive sebelah kanan, dah sebelah sana jauh sangat pula, lepas tu korang nak memotong pun dah jadi bahaya. Sebab tu dekat Malaysia ataupun mana-mana undang-undang kan, ikut kiri kecuali memotong. Kita tak boleh potong kiri. Kalau dekat Malaysia tak boleh potong sebelah kiri. Nak memotong kena memotong daripada mencelah masuk daripada kanan, visibility So korang faham, kalau steering kereta sebelah kanan, kita kena memandu sebelah kiri jalan, dan lawan arah dia akan datang daripada sebelah kanan. So dia puncanya sebenarnya bukan masalah steering. Punca dia adalah bermula daripada masalah
Bukan masalah berpunca dia mana satu nak decide ni kan, adalah daripada arah jalan. Now kita back kepada sejarah asal dulu-dulu bila orang belum memandu kereta, orang menunggang kuda. Ni satu cerita yang best. Dia asal usul steering sebelah mana, jalan sebelah mana ni berasal daripada zaman-zaman dulu Empire British, yang mana asal usulnya dulu kalau orang menunggang kuda, dia akan berjalan di sebelah kiri. Macam Malaysia, dia akan berjalan di sebelah kiri jalan, dan kalau ada orang yang datang daripada arah berlawanan, dia akan datang sebelah kanan. Itu yang asal usul punca yang betul. Sebab apa kena sentiasa berjalan di sebelah kiri macam dekat Malaysia? Sebab yes, kalau menunggang kuda, tangan kita yang dominan adalah tangan kanan. So kita kena bebas dekat bahagian sebelah kanan sini. Korang ingat kita kena bebas bahagian sebelah kanan sini kan. Sementara tangan kiri kita hanya perlu steer kita punya kuda, pegang tali kuda tu kan. Dan tangan kanan kita ni kita boleh sambut apa-apa yang datang daripada bahagian depan. Kita nak sapa orang, nak salam, ataupun bersedia nak keluarkan pedang, nak tebas whatever kan, kita dominan tangan kanan. By right boleh katakan 85% manusia adalah tangan kanan. Okey, jadi kita kena bersedia bahagian tangan kanan untuk hunus kita punya pedang whatever kan, tangan bahagian yang dominan sebelah kanan. Jadi kita kena berjalan sebelah kiri supaya sebelah kanan kita lebih luas. So itu adalah undang-undang yang memang dah dirasmikan pada zaman Empire British, zaman-zaman dulu kan, lebih kurang mungkin dalam 500-600 tahun yang lepas. Tetapi ini ada cerita pula macam mana boleh ada dua benda yang bertentangan kan. Pada satu waktu tu, iaitu kalau korang pernah dengar nama Napoleon Bonaparte, itu adalah seseorang general perang daripada Perancis, yang mana dia ni memang tak suka dengan kerajaan British. Dia adalah daripada France dengan British, korang tahu kan, dia adalah rival, musuh kan. Dan secara kebetulannya Napoleon Bonaparte ni adalah seorang yang bertangan kidal. So apa yang dia buat adalah dia cuba lawan British punya rules, iaitu berjalan sentiasa di sebelah kanan jalan, dan dia nak seluruh dia punya tentera dia ikut cara dia yang dominan tangan kiri. So that's why wujudnya ada dua arah bertentangan disebabkan masalah peperangan dan politik, yang mana Napoleon Bonaparte ni dia tak nak ikut British pun, dia nak buat dia punya rules dia sendiri, berjalan di sebelah kanan jalan dan dominan tangan kiri. Dan sampai hari ni kebanyakan negara-negara Europe, USA, Canada, China dan the rest of the world ikut cara Napoleon Bonaparte, iaitu berjalan di sebelah kanan jalan yang jadinya steering sebelah kiri. Tetapi persoalannya, mana satu yang betul kan di antara steering sebelah kiri ataupun sebelah kanan, ataupun berjalan di sebelah kiri dan sebelah kanan kan. So kalau kita back kepada asal usulnya kan, manusia ni berjalan di sebelah kanan ke kiri jalan. Dan waktu awal manusia ni menunggang kuda kan, sebelum zaman Nabi Muhammad lagi, ada bukti arkeologi yang dijumpai di Bandar Purba Pompei, dan bukti tersebut lebih kurang dalam 2000 tahun yang lepas lebih kurang sebelum zaman Nabi Isa alaihi salam, yang mana dia orang menjumpai kesan roda pada kereta-kereta kuda dia orang, yang membuktikan bahawa daripada zaman dulu manusia berjalan menunggang kuda di sebelah kiri jalan. Macam Malaysia. Yes, diorang ada jumpa bukti-bukti lekukan pada tayar, pada batu jalan kan, yang mana memang manusia ni daripada asalnya dulu berjalan di sebelah kiri jalan macam Malaysia, yang mana dia akan bersedia nak dominan sebelah bahagian kanan badan diorang lah kan. So now korang dah tahu. Dan lepas ni kalau ada orang cakap, peliknya korang ni orang Malaysia drive kereta steering sebelah kanan kan, lepas ni korang boleh simply jawab dekat muka dia orang macam ini. We are not the odds one. We are simply inherited the system that 1,000 years old, and until this day it still works. Kami bukan pelik, kami hanya ikut sistem yang dah ada sejak beribu tahun dulu, dan sistem yang kami ikut tersebut terbukti berfungsi. Wow.
So bagi saya persoalan left hand drive or right hand drive ni dia takkan habis. Orang akan argue sebab bergantung kepada negara mana yang dia dilahirkan, negara mana yang dia dah biasa. Cuma persoalannya satu lagi, kenapa diorang tak standardiskan? Kenapa tak ada satu sistem yang standardiskan kan? Semua kereta dekat dalam dunia ni sebelah kanan saja steering dia atau sebelah kiri saja steering dia kan? Sebab dia bukan saja perlu betulkan kereta, tapi diorang perlu betulkan juga seluruh infrastruktur dekat satu dunia ni. Kalau nak sebelah kiri ataupun kalau nak sebelah kanan ke kiri ke kan, termasuk daripada segi lorong, traffic light, roundabout, whatever kan, semuanya terbalik. Semua daripada A sampai Z terbalik. Dan nombor duanya daripada segi ego, korang tahu kan, takkanlah Europe nak ikut UK, takkanlah UK nak ikut US, tapi dalam masa yang sama China dengan US sama pula tu kan. So kita patut berbangga sebab Malaysia, bagi saya Malaysia berada dalam driving position yang betul. Dan satu lagi perbezaan kalau korang bawa kereta yang left hand drive dengan right hand drive ni, bukan saja daripada signal dengan wiper terbalik. Sebab tu ada kereta Jepun signal terbalik, kereta Europe, Conti, Jerman signal sebelah situ pula kan. Itu pun bergaduh. Dan sebab tu ada pump minyak sebelah sini kan, tangki minyak sebelah sini, ada yang tangki minyak sebelah sini kan, terbalik kan. Dan dia melibatkan sama ada tangan kanan kita yang nak main gear ataupun tangan kiri kita yang nak main gear. Kalau kereta zaman sekarang senang je lah kan, nak main tarik-tarik auto macam ni kan, sekarang dah butang aja kan, PRNDS tu kan. Kalau kereta yang zaman sebelum ni, kereta manual, macam susah juga. Kalau kita dah biasa main gear tangan kiri, nak main gear tangan kanan macam pelik. Tapi lagi pelik untuk orang yang dah biasa main gear manual tangan kanan, nak menjadikan benda yang agak complicated main gear tu kepada sebelah tangan kiri diorang, tangan kidal diorang, bagi yang bukan tangan kidal. Benda ni bukan saja melibatkan pemandu, tapi benda ni sangat-sangat melibatkan daripada segi engineering. Untuk orang yang nak buat kereta daripada contoh kereta China yang kita rebash daripada China, kita nak convert jadi sebelah kanan kan, sebab dekat kereta China tu steering sebelah kiri, ataupun kereta-kereta Jerman yang dia orang nak bawa masuk ke Malaysia ataupun ke Jepun kan, roundabout pun lawan arah jam kalau dekat Malaysia ikut arah jam, tapi kalau dekat negara yang left hand drive macam ini steering dia kena ikut lawan arah jam. Even kereta-kereta yang macam kita nak rebash, nak jadikan kereta Malaysia, contoh kereta tu daripada kereta Continental, the whole Europe, kereta Jerman ataupun kereta China ataupun kereta US kan, nak bawa masuk Malaysia kan, dia bukan macam flip kamera kanan ke kiri kan. Tidak, dia susah. Dia nak convert daripada segi butang-butang dia ni kan, bukan boleh terbalikkan saja macam gitu kan, gear apa semua kan. It's a very very complicated. The reverse engineering yang macam itu sangat-sangat complicated, dan dia kena consider juga daripada human punya ergonomik. Salah buat, habis, kereta tak jadi. So itu adalah serba sedikit tentang knowledge ataupun information, education yang mungkin korang susah nak jumpa jawapan yang macam direct ataupun transparent, ataupun kita starting daripada root sejarah macam mana boleh terciptanya kereta ada dua steering, sebelah kanan dan sebelah kiri. Dan mungkin ramai yang tertanya soalan ni tapi tak dapat jawapan yang begitu firm. So saya dah jawab, dan hopefully bagi korang yang mungkin rasa video ni membantu dan video ni dapat bagi education kepada korang kan, hope korang dapat bantu saya pula untuk teruskan legasi channel ni dengan dua klik. Klik button like dan klik button subscribe dekat bawah video ni. So akhir kata daripada saya, Nas Abdullah daripada Nazinco, salam synergy, fight dan conquer. Kita jumpa lagi dalam next episode yang lebih education, dan lepas ni saya akan drive dekat Autobahn, sebuah highway yang tiada speed limit, tetapi ramai orang salah anggap boleh bawa laju dekat Autobahn ni. Ada beberapa fakta yang orang Malaysia salah anggap tentang Autobahn. Sebuah highway yang 70% laluan dia tiada speed limit, nak bawa 300, nak bawa 400 km sejam tak ada masalah. Tetapi ini juga merupakan highway paling selamat dan paling kurang kadar kemalangan dalam dunia. Let's go.